Tuan-tuan, saya tahu ini merupakan kerja besar. Saya tahu tuan-tuan, saya bukan orang yang berkelayakan. Dan saya tahu tuan-tuan, ini merupakan satu benda yang sangat berat. Tetapi insya-Allah tuan-tuan, saya berani untuk mengambil langkah ini kerana tuan-tuan, saya meletakkan segala kekuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memulakan sesuatu yang sangat hebat. Jom kita letakkan tawakal kita kepada Allah. Moga Allah memandangkan masyarakat Islam kepada kita untuk kita membeli tanah 6 ekar ini untuk kita menjadikan satu kompleks anak yatim dan juga asnaf yang sangat luar biasa. Yang paling mahal tuan-tuan, di dalam kompleks ini akan ada masjid pertama kita bersama. Tuan-tuan, amount ini sangat besar kalau kita letakkan kepada individu seorang diri, tetapi ia akan jadi sangat ringan kalau kita buat ianya bersama-sama. Jadi walaupun hanya dengan RM1, tuan-tuan boleh buat untuk diri tuan-tuan, kemudian kita niatkan kepada keluarga kita yang masih lagi hidup, untuk anak-anak kita, untuk syarikat kita, untuk ahli keluarga, sama ada mereka masih lagi hidup ataupun meninggal dunia. Kelak insya-Allah, seperti mana yang telah kita buktikan kepada kompleks tahfiz anak yatim di Kampung Seting Hulu, ini juga akan mampu kita buktikan dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, terbinanya tuan-tuan bangunan kompleks dan juga masjid yang sangat luar biasa. Dan ketika itu, kalaulah saat itu tuan-tuan kita telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, percayalah cahaya kebaikan, setiap kebaikan yang berlaku di atas tanah ini akan sampai kepada kita. Moga Allah pilih kita, moga Allah benarkan kita, Allah izinkan kita menjadi sebahagian yang menempa nama di atas pembelian tanah 6 ekar ini. 10 Ramadan yang terakhir ini bukan lama, sekejap je. Tetapi tuan-tuan, insya-Allah kita penuhkan hari-hari kita, malam-malam kita dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi sebar-sebarkan, saya perlukan 500,000 orang untuk menyumbang walaupun hanya dengan RM1. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.